Teruk kan telefon kat tangan aku sekarang kan. Memang teruk lah. Benda ni, telefon ni dia duduk atas stand. Brother tu bawa motor, duduk atas stand motor. Lepas tu mula-mula dalam hati dia nampak goyang tau. Dia fikir tahan kot. Lepas tu nak kata apa tau, terjatuh telefon tu, jatuh peram atas highway tu. Nak Mahala ke dari Rawang, nak Mahala ke si Jangkang tau. Lepas tu dia tengok belakang, perak kereta langgar. Berapa biji kereta jugalah langgar. Dia pun terpaksa lah dalam hati dia nak ambil ketak lah. Yelah atas highway semua kereta bawa laju. Jadi dia terpaksa tahan kereta tu, nak ambil telefon dia. Alhamdulillah nak kata rezeki brother ni. Aku mula-mula bajet macam dah tak ada harapan dah. Tapi aku cakap dia tak apalah bang, saya try dulu lah. Lepas tu aku cek masih boleh hidup lagi handphone ni. Maknanya bot dia tu tak masalah. Dia lenyekkan yang rata, tak ada batu kecil antara telefon, jalan tar dengan batu kecil. Makna kata tak ada batu, jadi selamat lah. Kalau kena batu, memang jahanam. Telefon pun boleh tembus kalau kena batu. Jadi brother ni pun fikir repair je lah. Sebab benda pun baru lagi. Ni Redmi Note 12 Pro Plus. Harga skrin dia tak adalah mahal sangat, sebab finger dia dekat tepi. Kalau kena yang kat tengah punya finger pisang, dah siap tu. Mantap skru.